Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Jumaat 30 Januari dan kita akan menganalisis carta euro serta pound British untuk mengenal pasti potensi pergerakan pasaran. Semalam permintaan terhadap dolar Amerika Syarikat meningkat, namun peningkatan ini bukan mencerminkan kekuatan asas dolar, sebaliknya dipacu oleh perkembangan dalam pasaran yang lain, khususnya pasaran saham yang menjunam pada hari Khamis. Saham Microsoft misalnya jatuh sebanyak 12% mencatatkan kejatuhan harian terbesar sejak 2020. Laporan lemah daripada syarikat-syarikat besar telah meningkatkan kebimbangan pelabur terhadap perbelanjaan berkaitan AI dengan ramai beranggapan bahawa keterujaan terhadap teknologi AI sebelum ini telah menyebabkan keupayaannya dinilai terlalu tinggi pada peringkat semasa. Pasaran logam berharga turut mencatatkan kerugian dengan emas dan perak berundur daripada paras tertinggi sepanjang masa. Aliran menurun yang sama turut berlaku dalam pasaran mata wang kripto. Kesemua perkembangan ini mendorong aliran dana kembali ke dolar Amerika Syarikat buat sementara waktu sekaligus mengukuhkan dolar berbanding euro dan pound British. Walau bagaimanapun, keadaan ini tidak menandakan pembalikan trend pasaran, sebaliknya lebih kepada pengalihan aliran modal. Buat masa ini, masih belum wujud asas kukuh untuk aliran menaik jangka panjang dolar. Selain itu, pedagang turut menerima data tuntutan pengangguran mingguan Amerika Syarikat yang lebih rendah berbanding minggu sebelumnya, tetapi melebihi jangkaan penganalisis. Data turut menunjukkan defisit dagangan Amerika Syarikat melebar dengan ketara kepada US dolar 56.8 bilion, menandakan import terus meningkat manakala ekspor kekal mendatar. Beralih kepada kalender makroekonomi hari ini, tumpuan diberikan kepada data pertumbuhan KDNK dari Perancis, Sepanyol, Jerman serta zon euro secara keseluruhan. KDNK zon euro bagi suku keempat 2025 diunjurkan meningkat 1.2% tahun ke tahun dan 0.2% berbanding suku ketiga. Selain itu, peserta pasaran akan memberi perhatian kepada data pengangguran bulan Disember dari Jerman dan zon euro. Penurunan kadar pengangguran boleh membantu euro mengekalkan kedudukan kukuh berbanding dolar. Pada separuh kedua hari ini, fokus akan beralih kepada data harga pengeluar Amerika Syarikat yang dianggarkan menurun kepada 2.7% pada bulan Disember, manakala inflasi harga pengeluar teras dijangka susut sedikit kepada 2.9% daripada 3%. Isyarat tekanan inflasi yang semakin reda boleh membolehkan Rizab Persekutuan mengekalkan pendirian dasar semasanya sehingga musim panas sebelum meneruskan kitaran penurunan kadar faedah. Di samping itu, pedagang juga akan memerhatikan ucapan pegawai Fed Alberto Musalem serta data PMI Chicago. Statistik Amerika Syarikat yang memberangsangkan boleh mencetuskan pembelian dolar, namun nampaknya hanya pengalihan modal berskala besar mampu memulihkan kekuatan dolar secara lebih menyeluruh. Dari sudut analisis teknikal, carta euro US dollar pada rangka masa 1 jam menunjukkan bahawa penurunan harga yang diikuti dengan false breakout pada paras 1.1897 akan menghasilkan isyarat pembelian dengan euro berpotensi meningkat ke 1.1948. Penembusan dan pengukuhan di atas paras 1.1948 akan membawa euro ke 1.1992 dan seterusnya membuka laluan sehingga ke 1.2037. Pada paras ini, penjualan ketika rebound boleh dipertimbangkan dengan sasaran pembetulan sekitar 30 sehingga 35 pips. Penjualan di 1.1948 dan 1.1992 hanya sesuai selepas berlaku false breakout. Sekiranya minat pembelian di 1.1897 lemah, pembelian boleh ditangguhkan sehingga berlaku penurunan lebih dalam ke 1.1852 atau bahkan 1.1810, di mana pembelian di rebound boleh dipertimbangkan dengan sasaran pembetulan intraday sekitar 35 sehingga 40 pips. Pembelian di 1.1852 dan 1.1897 hanya relevan sekiranya berlaku false breakout. Bagi pound British pula, kegagalan menembusi paras 1.3733 akan menghasilkan isyarat pembelian dengan sterling berpotensi meningkat ke arah
1.378 iaitu paras pertengahan saluran mendata. Penembusan dan pengukuhan di atas paras tersebut boleh melanjutkan pergerakan ke 1.3843 dan berkemungkinan mendorong sterling ke paras tertinggi sebulan sekitar 1.3899. Walaupun pergerakan ke 1.3899 kurang berkemungkinan, penjualan ketika rebound di paras tersebut boleh dipertimbangkan dengan sasaran 35 sehingga 40 pips. Penjualan di 1.3843 dan 1.3788 hanya sesuai selepas berlakunya false breakout. Jika kenaikan gagal bertahan di 1.3733 dan tekanan penjualan mengambil alih, pembelian boleh dipertimbangkan di 1.3686 sekiranya berlaku false breakout atau di 1.3644 di rebound dengan jangkaan pergerakan sekitar 35 sehingga 40 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.